1 hour late. La 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 la. Na 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 na. Ba 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 da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Awak nak apa? Ketak samaan yang ketak samaan linear. Okay. Then apply. Okay. Done. Samaan linear. Okay. That would be good. Alright. That was. Okay kan. Hello. Hi everyone. Selamat malam. Wait, I can't see you guys. Wait, sekejap eh. Saya cerita ramai orang kot hari ni kan. Okay lah. Okay. Can you guys hear me? Okay. Double tak? Lama tak masa. This is new model. Yeah. Hi. What you guys think? You guys like it? You guys like my new model? Teacher ada new model eh? Oh, kuatnya. Wait. No. Thank you so much for the heartbeat. Is it loud for you guys? Ni okay tak? Is this okay? Okay tak? Okay. Tak kuat sangat eh? Lahan je kan? Okay. Okay, hi. Selamat malam. Rasanya hari ni tak ramai orang kot masuk sebab I start stream lambat kan. Macam hello. Kejap, I haven't set up anything. Been doing things. I have many things to do today. Thank you teacher. Matematik SPM dapat A. Alhamdulillah. That's good. Saya disaman. Hi Hackery. Sekejap. What is this? This is the speaker. Oh my god. Okay. My god. Sekejap. Okay. Kenapa tak SPM dia letak benda ni? Sorry. Sebab saya baru just start. Start time bila? Macam tengah angkat dumbbell. Bukan. Aku lupa. Lah. Charge lah phone anda. Please charge your phone. Can you show log differentiation? Wait. Okay. Okay, ada. Alright. Wait, let me zoom in. Yeah. Zoom. Oh, hello? Why am my mouse? Am I using the wrong mouse? Oh, I see. Wait. Can I use this instead? Okay. Ooh. Okay. Wait. Hey? What? Oh. Okay. Alright, hi. Okay, hi everyone. Tips jadi prom math macam awak please. The only tips for you guys to be good at math is that you have to do a lot of questions. Plenty of questions, like a lot of questions. Okay, you gotta do a lot of cues with different type of ni, and you have to gotta do everything.
Oh my god. Mat, laju betul buat kerja. Akulah. Thank you. Alright, so Q. Memang saya agak Q. Bukan. Tertinggal T tu. Teacher prefer past year paper or activity book? Honestly, I would do everything. If I'm being honest with you guys, back then when I was learning, I did all trial. Okay, I did all soalan trial. And you know those reference books, right? Reference book yang banyak-banyak diorang buat kan. Usually I took all the questions at the end of the chapter tu. I did everything. And I made my mom buy 3 to 5 like books, like module paper, you know, yang biasanya dekat dalam satu buku tu ada like 5 to 6 sets of questions semua tu. Usually so I do all this back then. That's why I say when you guys want to be good at math, you just have to do a lot of questions. Back then when I was young, because honestly SPM for me was 10 years ago. It was a decade ago. It was 10 years ago for me. Ada tak combination nota form 4, form 5 yang lengkap? I mean, you can try Google it. There's a lot, honestly. But if you're waiting for me, coming from myself, I don't have it out yet. I'm still doing it. So it'll take time. Mom, may I know what degree you have now? I have a chemical engineering degree. Chemical engineering. And currently doing my master's. That mindset dah lama leave my brain. Hello, jarang ada teacher VTuber. I'm the first. Okay, so for today, we are going to learn bioengineers. Stay cute. Nah, cake. Thank you for the cake, Hackery. Okay, so sebab cikgu lah saya ambil IPG. Wait, really? That's good. Chemical engineering kerja kat apa ni? R&D lah kan? Tak adalah. Chemical engineering luas peluang pekerjaan tak? Genuinely, right now is oversaturated. Genuinely is oversaturated. Wah, teacher style value. Hi Kai. What do you think? Do you like it? Do you guys like it? Cikgu, hi Vian. Okay, so today kita akan belajar ketaksamaan linear. Okay, ketaksamaan linear. Wait, I'm actually in a call with wait, Vax! I'm gonna mute. Just summon me if you need anything. Okay. I don't know if he hear it, but if he does, he does. If he doesn't, well, it is what it is. Hi Rihi Model. Yeah. What do you think, Kai? Do you like it? What do you guys think? Do you guys like it? Ketaksamaan linear. Yeah, we're doing ketaksamaan linear. It's form 4. Bab 6. Yeah, bab 6. Teacher live hari apa? I'm only gonna be live starting today is Selasa, Khamis, and Sabtu. These 3 days. Who is this? Where's the glasses? Glasses gone already. We use contact lens, you know. Do you guys like it? Kenapa cikgu lambat live hari ni? I have things to do today. Tapi tak apa. Ketaksamaan linear is very quick. It's a very short one. Ketaksamaan linear is very short one. Really. Honestly. Very quick. Tak ni pun. Okay. Dalam ketaksamaan linear, ketaksamaan linear maksudnya dekat sini bila cakap pasal linear is usually like
Y equals to X plus something like kena macam tu lah kan. Patutlah cikgu je saja buat macam ni. Okay, usually like that. When you call it linear, kadang dia it's just like first just power of 1. Alright, the power of 1, like meaning like X or Y, could be P, could be Q, anything. But dia bukan yang kuasa 2 punya. No, that's not it. So it's a linear. Bila sebut linear, it means that it's just power of 1. Okay? Dia punya unknown dia power of 1. You guys all SPM is very easy. It's up to your hard work. Exactly. Kalau live awal boleh rehin nanti main game wizard jadi Harry Potter. Apa? No. Kalau R untuk rehi warah. Betul? Okay. So for this case, like, right, bila sebut tak kesamaan pula, in this part, kesamaan meaning bila kata sama maksudnya this is sama. Alright. But right now it's tak sama. So when it's like this, meaning it can be this or this. Oh, there you go. Wait, hold up. Vex! I'm streaming right now. You wanna see me teach? I'm teaching inequality linear. You remember that? I don't see you live. I'm live right now. Hi Lenny. Hello everyone. Okay, kesamaan linear. It will be like either this one or this one, this one or this one. Okay? Nanti dah cikgu dalam MC Plus jadi VTuber juga ke? Kalau MC Plus panggil, MC Plus tak panggil. You want to join? You want to help me teach? I don't see you online on TikTok. You don't? Okay, let me just share my... Wait, I think I can share this one instead. You can watch this one, right? I can see, right? Oh god. Okay. I can teach you business studies, but not math. Okay, so alamak, Vex, I don't have your VTuber, man. If I have your VTuber, boleh kita ajar sama-sama. We can teach together. Put my face just. Alright, so okay, we have an audience, Chewa. We have an audience in the Discord. Okay, so we're in alamak. If I speak in Malay, you won't know. No, it's okay, it's okay. Okay, tak apalah. Okay, so dalam ni bila sebut ketaksamaan, bila tak it means no, right? It's basically this is what it means. Ketaksamaan, inequality, meaning that it does not equal to something. Okay? So if it's not, dia macam tulisan benda lain pula dah. If it's not, then it is either less than, equal less than, more than, or more equals, equal more than, something like that. Are you in new VTuber? Yeah, I'm on a new VTuber. Lah, tu dia jumpa. What the fuck? Ada je. Kenapa siapa baca huruf Jepun tu? I know, right? It does look like a huruf Jepun, but no, it's not. Okay, so we in this chapter tajuk ni. Wang Lin, hello. Lol Vex, thank you so much for the rose. What do you think? You guys like my new avatar? What? What do you mean you miss the tail? The long bushy tail. Vex thought I was a squirrel, by the way. I still do. Do I even look like a squirrel? Of course you do. I do. Anywho, okay, so like this is for less than. How do you know? Okay, usually when people see this sign, right? Bila korang nampak benda ni, you guys don't know which one is which. So, how you guys do is basically you pull out the XY axis. Okay? Paksi X, paksi Y. You pull that out. So this is Y, this X.
This is x for positive number, right? This x is for the negative number. You see this symbol is over here, right? If it's over here, then the number is less than 0. You see? It's going here, so it's going there. Meaning that it's negative. Should be less than. Meaning that this is less. And as for like, if it's go over here, then it's more. You see? You kind of get it, right? Do you understand? Faham tak? I don't know. Cikgu nampak ke? Bukan cikgu raba ke? Listen, I'm wearing contact lens. Wearing contact lens. No, I don't want to do math again. What do you mean? Faham? Yeah. Okay. Alright, so that's kind of like how, like, at first if you don't understand what it means. English, okay. Kalau korang tak faham macam mana nak tahu dia punya arah dia, nombor dia lagi besar ke lagi kecil ke macam tu. Like ni nombor lagi besar ke nombor kecil ke, basically korang tengok dekat dalam graph macam ni kan. Korang buka x, y axis ni kan. You guys buka tu and then you just put the arrow. Then the arrow is over here. It's going there. Right? It's going to the left. Meaning that the number is, nilai dia adalah kurang daripada kosong. Faham? Maksudnya dia lagi kurang. Less. And as for the right side, it will be like lebih banyak. So bila lebih banyak, meaning that dia more than 0. So like if you got something like macam 3, 5. Okay, what's the arrow? Who is bigger than who? 5 is bigger than 3. Like that. 4, 7. Bigger. You get? Understand? -2, -10. Which one is bigger? Exactly. Pandai. Yeah, you guys are so smart. So smart lah you guys. Ayo, easy one. Bukan. Why 6-7? Hello? Not 6-7 anymore. Long time no see, Lauban. Itulah, uncle already gone. Don't know where he go. Collecting money. -10 cikgu sebab 10 lagi besar. Tak adalah. -10 is less. Do you know how to find out? Like here. Put it here 0. Right? So this is 1, 2, 3, 4, 5. So you will see it's 1, 81, 82, 83, 84, 95. So this is bigger side. This is the bigger side. So the more number, negative sign with the higher number is less. Faham? Lagi kurang lah. -2 is bigger. Yes, exactly. It's because -5 is smaller than -2. You guys see the arrow? Even like this, right? Even like this, if you guys korang tengok kan, negative 5 ni dengan -2, right? It's still like this because -2 is bigger than -5. Kenapa waktu saya SPM tak tahu pasal nombor lain ni? Because usually cikgu korang akan understand, akan macam fikir like, oh, you guys already know. Macam tu. For some reason I am answering the question. I know, right? Tu negatif dengan nombor besar tu kurang daripada nombor kecil. Yeah. Sekejap. Nombor besar tu kurang. Yeah, betul. If like the negative number, kalau negative number tu dia lagi tinggi, the value, which is 10 or like what, 12 or anything, it has a negative, then this is smaller. Saya pergi dulu cikgu. Okay, bye-bye. Bye beyond. Faham? Okay. So like that's basically it. Like the arrow we establish which one is bigger, which one is smaller. Now for this one, the double line. So what double line means is that this is basically gabungan of this and this. So it's less than, equals. Meaning that if this show like x less than 5, like this, right? Okay. So the biggest number, like you see this arrow ni sini, meaning this is big. Okay, which means that hilang. Maksudnya nanti korang punya ni
Nombor 5 adalah paling besar. So you can start from 5. Tapi ada equal sign. Bila ada equal sign, maksudnya dia, you can include the number 5. So X can be, X boleh jadi 5, 4, 3, 2, 1. You know, 4, 3 dan bla 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 bla. Could be sampai negative, even negative something. But if kata X less than 5 is not equal, maksudnya X sama dengan 4. Dia kurang daripada 5 because it says less. Faham? You can include 5 bila ada double line sahaja. If you guys don't see the double line, then it's not. Faham? As a SPM graduate, bab ni antara yang senang nak buat. Yeah, exactly. And then, a bonus is that tajuk ni ada kat dalam MMAT. Exactly the same thing. Exactly the same thing. It will be set. Oh, tak boleh. No, it's the same lah. It's the same thing. 3, 2, 1, bla 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 bla. Betul lah tu. Sama je. Janji, tapi if ada equal sign macam ni, then you have to include 5 lah. Kena termasukkan 5. Kalau tak ada dia punya ni, double line, then it's just ni. Less than. Okay? Alright. The purpose of the, other than that, you have to know is that bila dalam graph, double line means you have to do solid line. Bila single line, you have to do dotted line. Do you know why? Because it takes 2 to have a stable relationship. If you alone, it's not stable. Boleh tak macam tu? Valid tak? You can still be happy while being by yourself. True. Betul. Can we do it like that? Does that understand the logic? Bab ni juga tolong saya. Dia terus masuk. Boleh. So bila ada double line, maksudnya like ni ke ataupun ni ke, right? Then you have a strong relationship. Yeah, it takes 2 to tango. That the tango is nice. But if you only have one line, yeah, it's dotted, man. You click, you don't know. Okay, do you teach discrete math? No, I don't. I don't teach. I only teach SPM right now. Kalau if you guys want that thing, you guys need to catch me during I'm not teaching my schedule lah. Are you leaving? I'm gonna do a test stream. Huh? Are you gonna do a stream? I'm gonna see if I can stay. Okay. Have fun. Oh. Bye. Okay, at least you know what? Me streaming makes someone wants to stream. Baik teacher, next question. Okay, kenapa saya dengar suara Lauban? Because Lauban was in the VC. Ulang? Apa dia ulang? Next question. Ni muka pegang rotan. What do you mean pegang rotan? Kenapa dulu cikgu aku tak ajar online macam ni? Selagi senang faham. Pegang muka. Sabar je lah. Isn't this form 4? Yeah, it is form 4. Tu ada tajuk tulis tu. Nampak tu kat atas tu. Mat tingkatan 4, tingkatan sama linear. Tu, you guys see it? Yang ni, over here. Tu, atas tu. You guys see it? I put it here. Nampak kan? Yeah, the basic is kind of easy. I mean, it is easy. You just need to understand when is when. Right now, I'm teaching you guys the basic first. Okay, now, are you guys ready to go for the part, apa nama? The iffy part. Not iffy part. Like, it's like, you have to know the keyword lah, basically. You have to understand the keyword, what the keyword says. Macam tu. Okay? Alright. So, let's start with... Wait, why am I going up? Why am I going up? We're going higher instead of lower. Okay. So, when it says why this and this, what does that mean? No, not ready. What do you mean not ready? Ready. Saya cikgu kau dulu semangat ya. InsyaAllah, amin. Thank you, my legal. Y more than X. Astaga, lepas exam baru. Itulah tu. Okay. Besar dari X. Lagi besar. Betul? Yes. Betul. Pandai. The word specifically adalah Y lebih. Oh my god. Writing. Lebih besar
Oh, wait. Lebih besar daripada X. Okay? And then, kalau Y, arrow here, it's over here kan, ke kiri. So, ke kiri maksudnya dia kecil, less than. Alright, so it will be Y lebih kecil. Betul? Simple. Apakah sejak bila ada VTuber ajar mat? Bijak-bijak. Lama dah. Sorry Cikgu Suting. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab ini tak, sebab ini apa tau, like I'm not chaotic. Tengah tak chaotic. I feel like kind of chill today. Buat nak tidur loh. Tidurlah. Sambil belajar sambil ni. Kok mana selalu serap kan. Alright, so okay. Okay, now how about this one? How about this one? Dia ada banyak tau. Dia ada banyak variation for this one. Oh my god. This one ada banyak. Do you guys know? Ini maksudnya Y, it can be tidak lebih. Okay. Tidak lebih daripada X. Okay. It can be this. Okay, kalau tak lebih, maksudnya, dan dia akan, dia sama ada ni, ataupun dia akan bagi tahu adalah apa equals less than maximum. Apa X ialah maximum, nilai maksimum. Pom ada banyak variation. Kejap let me Tada! I'm here. Alright, let me see. Kurang atau sama dengan tu. Yes, betul. Tidak lebih. It's a part of it. Wait, let me see. Chapter 6, right? Chapter 6. Okay. Okay, kita ada banyak. Kita ada banyak variation. Ini adalah selain tidak lebih, could be selebih-lebihnya. What else? Maximum. Betul lah. It will be like maximum Y. Y ialah X. Something like that. It can be this three tau. It can be this, and this. Okay? Dia ada tiga. Dia ada tiga variation. Hi Rihi, hello. Hi Nina. Okay? This untuk yang ini. Okay? Lambat masuk ke ni? Tak adalah. Tak lambat pun. Baru je start. Baru masuk basic. Okay? Boleh? Baru 28 minit. Boleh tak? Faham? So like bila ada arrow ni, bila ada double line, maksudnya dia ada tiga jenis tau ayat dia. So dia akan cakap Y tidak lebih daripada X, ataupun Y selebih-lebihnya daripada X. Ataupun it can be maximum Y ialah X. Faham? It has three variation. Number 1, 2 and 3. Okay? Sama juga kalau dia the opposite. Kalau Y, pop, X like this. If it's like this, tak faham yang Y selebih-lebihnya. Tak faham selebih-lebihnya X. Maksudnya, sana nak cakap, how to tell you, how to explain. Tidak lebih, maksudnya, maksudnya, okay, look. Bila arrow dia macam ni kan, maksudnya tadi, ini adalah yang paling tinggi. Betul? Betul tak? Alright? Okay, ni nombor 5 adalah paling tinggi. Betul? This is the maximum number, which is here, maximum number. So, bila dikata selebih-lebihnya,
At most. Selebih-lebihnya ni sebenarnya translation daripada English. At most. Okay. Translation directly daripada ni. At most. At most. Dia direct translation. So maksudnya dia paling tinggi. Macam tu. That's what it means by selebih-lebihnya. Okay. Rihil senang explain, tambah je garis biar jadi K dengan B. Cikgu new look lah. Tada. Terima kasih. Salam, is this linear question? Yup, it is. Okay, boleh? Boleh? Okay, ini untuk yang ni. Arrow yang ke kiri. Okay. Tidak lebih selebih-lebihnya dengan maksimum. Kalau ni pula, that would be Y tidak kurang. The opposite. Tidak kurang daripada X. Okay, so kalau sini dia kata Y selebih-lebihnya. Jadi maksudnya kalau ini opposite dia. Y sekurang-kurangnya. Kurang. Kurangnya. Macam tu. Okay? I love your style. Teacher, keep it up. Thank you. Cikgu main ke War Thunder? Oh, tak. Okay? Boleh? Boleh? Ni number 2. So like, nak ikutkan sebenarnya, you have to remember satu je. And then you oppositekan dia. And then, so this is maximum. So, kat sini will be Y will be the minimum. Minimum Y ialah X. Nampak? Why the hell did you not appear? Because I started 2025. If I'm correct, if I'm being correct, yeah. Just form 1. Upper form je dulu for now. I'm teaching upper form only right now. Yeah. Untuk lower form, I would suggest you guys korang beli buku level up. Kuatkan korang punya apa, basic. Sebab nanti in the future korang perlu. You started when I finished at my SPM. I know, right? Amount of clips that will watch you, the SPM grade will be better. Amin, insyaAllah. Form 15? Form 15? What is Form 15? Okay? So, alright. So, you have to pilih one and then you got to remember. That's all. Sebab, biasanya soalan ni, soalan tajuk ni, kalau kat exam, diorang akan bagi soalan ayat. Betul? Kalau lukis graf simbol yang tu, okay. Yang tu kejap lagi cikgu akan tunjuk. Kaish, kejap lagi cikgu akan tunjuk. Kita akan like, ni dulu. Kita kena tahu ayat dia dulu. Okay? Kena tahu ayat dulu. Form berapa? Form 4 sayang. Form 4. Alright? You gotta know the sentence first. Because dalam matematik, yeah, I know there will be like so many words. Like, la 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 la. And in mathematics, you have to know how to, macam mana nak tukar daripada words bla 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 ni kepada mathematic sentence. Mathematic sentence that would be like y less than x plus 2. Gitu like that lah. Dia akan cakap macam-macam. Ada juga dia akan cakap kalau kata hasil tambah x dan y melebihi f. Macam tu contoh. Kalau jumlah X ni adalah dia ada banyak variation dia. Okay. Nanti korang akan jumpa soalan kalau macam dia kata hasil apa hasil tambah X dan Y ialah bukan melebihi melebihi P contoh. So, kalau ni would be X plus Y P. Kalau melebihi mana arrow dia? Arrow dia kiri ke kanan? So, kalau lebih lebih kat mana? Mana satu? How you guys know? Dia kata melebihi. So maksudnya adalah more. So it be here. Kiri. Faham? XY tu bukan kromosom ke cikgu?
Bukan biologi. Ni matematik sayang. Sabar je lah. Oh, kita ajar matematik. Ajar matematik right now. Okay? Boleh? Faham? So, bila dapat ayat hasil tambah something dan something melebihi something, then there will be x plus y. Bila kata lebih, more. Bila more, it's arrow over here. Kalau less, ke kiri. Macam tu. Okay? Alright. Then other than that, ada juga ayat apa? Dia kata ni. Jumlah X dan Y selebih-lebihnya kan? Lebihnya. Siapa tu? Siapa tu? Wait, who's that? Can I help you, Kyrie? Oh lah, Akio. I'm streaming. Oh. Sekejap, wait. Sekejap It's okay. There. Oh. Wait, what? Why? That's weird. Damn. I want to get into that. Sekejap. Dah. There you go. Okay. 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 So, kalau ni, you use double line. X, Y. Pandai Zenox. Betul. So, that will be X. Bukan. Sorry. X tambah Y. P. Tada. Nampak? Easy? Simple kan? Mama Yuki, ya okay, it's Akio. Ada Akio dalam VC. But tiga tak ajar ke? Dah ajar dah. Apa Max? Bukan Max, bukan. Okay? So bila sebut selebih-lebihnya, bila ada se, maksudnya dia double line. Okay? Se, which one tu tak tahulah. Kena tengoklah kalau lebih over here. Sekurang-kurangnya over here. You know? Simple kan? Siapa tu? Oh, it's the guy who got suspended. Restricted. You're Oh welcome. my god. Why? That is so weird. There we go. No, I can't help you, man. All I can do is sit there and smile. Okay, simple senang You Can know, kan? That's the wrong person. Oh, Kyrie, I keep Yeah. getting this. Every not time. gonna lie. Uh-huh. Last I'm game, streaming by the way. last game, Uh-huh. last game, Uh-huh. I actually exhausted one day. And I fell asleep in one day. Oh my god, wait, really? Oh no, sekarang Matt dalam BM. Dalam bahasa Melayu sayang weh. Where is it, Vax? Wait, do you guys mind I stream? Oh, Yeah, go ahead. Go ahead. Really? Send it to you in DMs. Yeah. Should I deafen? Yeah, sure. Okay, I deafen korang sembang lah. Okay. Sora, you can update dekat Akio. I deafen jap. Okay, I'm gonna focus on you guys. Oh my god, let me focus on you guys. Okay, now. Sorry, it's my friends. Assalamualaikum, ada rezeki lebih QR RM5 please kat aku. Sad my dear, that's not how you do it. Semoga awak dapat rezeki. Ada orang akan tolong awak rezeki awak. Tapi that is not how. That is not how here. Okay? We all kat sini nak menuntut ilmu. Okay? InsyaAllah. Harapnya awak bukan scammer or anything. Kalau awak nak ni. Okay, everyone dekat dalam ni relax.
Jangan marah. Jangan marah. Okay. Relax. Tenang. Okay. Kalau betul kita doakan supaya dia pemudahkan untuk dapat rezeki. Tapi if he's a scammer, then semoga Allah bayar cash. Boleh tak macam tu? Valid tak? It's okay. Itu apa-apa itu urusan dia dengan Allah. Okay? Kita mengajar. Okay? Alright. Tapi kita tempat estetik. Kak Simple sekurang-kurangnya mana Tadi jawab. Sekurang-kurangnya that will be here. So like minimum. Sebab sekurang-kurangnya, kalau nak ikutkan, sekurang-kurangnya direct translation dia adalah at least. At least. Paling minimum. Macam tu lah. Akak ni cantik lah. Suara pun comel. Oh, thank you. Thank you korang. Then thought tonight will be distressful. Jangan stress. Macam salah letak tadi. Alamak. Oh ya ke? Tak apa. It's okay. Baru exam ni kan. PP apa? Pertengahan kan. So pertengahan tak apa. Biar salah sekarang. Jangan salah kemudian. Akak dah habis sekolah ke? Dah lah. What you mean dah? I'm currently doing my masters right now. Okay. And ada juga nanti korang akan dapat Y lebih daripada salah. Daripada X sekurang-kurangnya okay, wait. Sekurang-kurangnya P macam tu. So that would be maksudnya Y adalah lebih daripada X. So maksudnya Y apa dengan X? Sekurang-kurangnya arrow dia adalah ni, betul tak? Sekurang-kurangnya, betul tak? P. No, sebab dia kata Y lebih. Y lebih daripada X. Y lebih daripada X. Maksudnya dia tolak. Contoh. 3 lebih daripada 1. At least 2. Betul? Kan? Betul tak? So, betul. Pandai Zanax. Betul. 3 tolak. Exactly. So, bila 3 lebih daripada 1, macam tu. Okay? Alright. So, Y lebih daripada X. Sama juga dengan Y lebih daripada X selebih-lebihnya. Ini soalan-soalan macam ni kan. Dia selalu keluar dekat dalam exam. Sangat selalu keluar dekat dalam exam. Ataupun ke kita boleh buat macam ni. Here, I give you another variation. Ni. Y kurang. Thank you so much for the hype ni. Thank you. Okay, so Y kurang daripada ini direct lah. X. Sekurang-kurangnya. P. Macam tu. So, that will be kalau kurang. Maksudnya apa? Y kurang. Y ni kurang. So, kalau kurang ni macam mana? Okay, betul tolak. Adakah ni? Tapi sini dah kata Y lebih. Sebab dia kata sini Y kurang. So, bila Y kurang, maksudnya Y kurang X dia lebih. Faham? So, that will be... pandai Zanax. So, that will be X tolak Y. P. Understand? Apa dy dx dia? Bukan dy dx. Bukan dy dx. Astagfirullahalazim. Okay. So, bila dia kata Y kurang daripada X, maksudnya Y ni yang less. Okay.
Bila dia kata lebih, maksudnya ini lebih. Okay, this is more. Dalam tolak, kita kena letak mana yang besar dulu kan? Betul tak? Miss nak tanya apa dia? Apa dia zero? Faham? Boleh tak? Cikgu, saya baru masuk, saya lembah topik ni. Boleh okay. Digging, actually, cikgu akan upload dekat dalam YouTube. Here, I'll show you guys. YouTube. Oh, jangan tengok lah kan. Ni ada kat dalam ni. So korang nak tengok, korang cari je Cikgu Rihi. Dalam ni ada semua yang cikgu pernah ajar sebelum ni, termasuk tahun lepas punya lah. Okay. Alright. Okay, so korang boleh tengok lah. Ada indeks ketaksamaan linear. Pernah belajar ketaksamaan linear. Kita pernah buat soalan ni juga dulu. Insurance ada. Waktu English pun ada. Ini time SPM dulu. So korang mana yang terlepas, yang tak ni, korang boleh tengok kat sini balik. Okay. Ni ada ni, baru update semua. Kita dah banyak dah masuk. Kita actually dah nak habis dah. Bukan Cikgu Rihi Wara, Cikgu Rihi. Cikgu Rihi. Okay. Senang je. Tapi ini mostly kebanyakannya dia macam intro dia lah. Dia macam intro je, basic dia je. Basic dia je. Okay. Alright. So apa lagi? Itu je untuk ayat. Ni bukan form 2 ke? Tak lah. Form 4. Dan subscribe. Thank you. Apa jadi? Tak boleh fokus. Kenapa tak boleh fokus? Okay. So kita itu je. Ada tu je. Kita ada lebih besar. Lebih besar arrow ke kanan. Lebih kecil arrow dia ke kiri. Lepas tu awak ingat ni je. Satu je. Awak nak pilih mana? Kiri ke kanan? Kanan lah. Kanan lebih afdol kan? Kanan lebih afdol. So kanan dia adalah ayat dia kurang. Kalau ke kanan, nama pakai kurang. Sama KK kan? Kanan. Kanan dengan kurang. So senang nak hafal kan? Senang nak hafal. So bila pakai apa yang ke kanan punya ni, keyword dia adalah kurang ataupun sekurang-kurangnya dengan minimum. Tu je. Tu je keyword dia. So bila dah tahu tu, nanti korang boleh pergi kat sini pula. Okay. So bila dah opposite, korang nak tahu yang ke kiri pula, opposite kan dia je. So kalau kurang, opposite kurang adalah lebih. Sekurang-kurangnya, opposite dia adalah selebih-lebihnya. Minimum, opposite dia adalah maximum. Yang tu. Senang kan? Senang kan? Easy je. Lepas tu ni, hasil tambah, jumlah, ini, yang tolak sekali. Kejap lagi kita buat soalan. Nanti korang boleh tengok. Tak susah, Wayumi susah. Tak susah. Kena banyak buat latihan je. Trust me. Latihan kena buat banyak je. So, InsyaAllah simple. Rasa macam, kacang lah cikgu. Free mark. Free mark. Okay. Now, let's go for graph kejap. Okay, we go to graph. Okay. Okay, graph. Okay. Untuk graph, kita ada beberapa bentuk. Okay, kita ada total 12. 12. Okay. 12 Nanti up kat YouTube kan? Akan upload kat YouTube. Okay, so dalam bentuk graph. Okay. Kena buat one by one Banyaknya tak ada apalah. Okay, X, K. Alright. So cara nak buat ni, bila dia kata X, maksudnya apa? Bila dia kata X, maksudnya graf korang tu dekat kawasan X. Betul? Okay. Single line ke double line? Single line. So kalau single line dia dotted line. Katalah sini K. Okay. So, alright. Macam mana tahu nak lorek kat mana? Ini you guys see the arrow. Okay. The arrow. Okay. Rule dia adalah, okay, rule dia ke kiri. Dia kiri. Kalau kiri
Kiri, right? Kiri, kawan dia adalah kiri bawah. Kanan, atas. Okay? Kiri, bawah, kanan, atas. Kiri, bawah, kanan, atas. Kiri, bawah, kanan, atas. Tu je. Okay? Kiri, bawah, kanan, atas. Okay? Kalau kiri, ke kiri. Okay? Alright. Dia maksudnya dia loretnya belah kiri. Okay. Macam ni kalau dia kalau X lebih besar daripada K. Then that would be, sorry, that would be kat kanan. Okay? Loret kiri tu dia kat bawah. Maksudnya loret kiri tu dia kat bawah ke? Okay, sabar. Sabar kejap Kita tunjuk. Alright. Keyword dia kiri, bawah, kanan, atas. Okay? That's how you arah. Okay? Cikgu lupa baru. Do you like it, Jizah? What do you think? Comel. Okay? Alright. So, kiri, bawah, kanan, atas. Okay? Alright. So, kalau kata korang dapat soalan, dia kata, kalau dia kata macam ni, Y, kiri, K. K. Y lebih kecil daripada K. Alright. So, kalau Y kan, Y maksudnya, oh my god. Okay, Y maksudnya sini. Sini Y kan. Y lebih kurang daripada K. So, maksudnya, katalah K kat sini. So, that will be here. Single line Still single line. Single line maksudnya pakai dotted line. Okay. So, tadi cikgu kata apa? Kiri. Kiri dengan siapa? Kiri dengan siapa? What I say? Kiri dengan siapa? Bawah. Kiri dekat bawah. Dan you loret bahagian bawah. Faham? Faham? Boleh? Kanan atas. Betul? Kiri bawah, kanan atas. Betul? Okay. So kalau kata ni kan, Y, X. Okay. Sini adalah Y sama dengan X. Okay. Cikgu nak Y lebih besar daripada X. Atas ke bawah? Atas ke bawah? Kanan apa? Kanan apa? Kanan atas. Do you guys see it? Kanan atas. Nampak? Senang kan? Senang kan? Macam tu je. Tu je. You guys need to remember that je. Kanan atas, kiri bawah. Macam tu. Faham? Kanan atas, kiri bawah. Macam tu je. Okay? Boleh? Boleh? Simple kan? Senang tapi tengok soalan juga. That's the thing. That's why cikgu, kenapa garis putus-putus? Dia ada sebab dia. Sebab dia apa tau? Nak tahu? Okay. Sebab dia adalah, sekejap, sabar. Sekejap. Okay. Okay. Masa bila pakai dotted line, masa bila pakai straight line. Okay. Pakai dotted line bila dia single. Pakai double line, pakai solid line bila dia double. Okay. Bila ada cosine. Okay. Okay. Faham? So maksudnya bila ada dua, bila dia couple, hubungan dia oh mantap. Tapi bila dia single, dia macam tak tahu mana nak pergi. So cikgu single tak? Tidak. Cikgu sudah kahwin. Okay? So you guys pakai dotted line bila ni. So ini kira betul ke salah? Betul. Betul. Okay? Faham? Senang kan? Senang kan? Kiri atas, kanan bawah. Kiri atas, kanan bawah. Bla bla. Kiri atas, kanan bawah. So kalau kata macam ni kan.
Kiri atas, kanan bawah, right? Sini Y, sini X, right? Let's do this. Okay, would be, sini adalah C. Y equals to M X tambah C. Contoh. Sini kosong. Okay, so cikgu nak Y M X tambah C. So ini atas ke bawah? Hai Nix. Cikgu nak skema jawapan lah. Ikut cikgu lah. Cikgu yang buat soalan lah. Ni kanan. Kanan atas. Senang kan? Senang kan? Like sangat simple lah. Okay. Okay. You guys kena faham, right? Memang korang akan cakap, sekarang senang lah cikgu. Ya memang sekarang senang sebab sekarang basic. Okay. Okay. Sekarang memang senang sebab memang kita belajar basic. Saya masih tak faham lah kat mana tu tak faham. Kadang yang buat tak tahu nak lorek mana, cikgu tak tahu garis tu kat mana. That's the thing. Okay. It's okay. We teach you. Nak berehat dari tadi buka terus iPad. Ni matematik. Ini matematik is. Nak Discord cikgu nak belajar personal. Boleh masuk kat Discord. Ada dekat link kat bio. Ada link kat bio. Kalau korang nak join Discord, ada je. Back from lag. Hi Mike, welcome back. Okay. Saya nak tutup ke atas kiri kanan tu. Senang je. The rule is tengok arrow ni. Okay. Tengok arrow. Kiri atau kanan. So syarat dia is kanan. Kanan apa tadi? Kanan dengan atas. Kiri dengan bawah. So maksudnya kalau you punya sign tu bentuk ke kanan, arrow dia ke kanan, right? So maksudnya dia pakai kanan dengan atas. Maksudnya you lorek sama ada atas ataupun you lorek dekat area kanan. Faham? Macam tu. So kalau kata dia yang kiri, arrow dia arah ke kiri, then you have to lorek bahagian kiri ataupun bawah. Tengok pada dia punya tu. Macam tu je. This is for like nak tahu mana nak lorek. Okay. So nak ikutkan, that is the all basic yang korang kena tahu pasal this tajuk. Okay. Ni je the only tajuk yang korang, the only thing yang korang kena tahu. So korang pun ada mention tadi, tak apa cikgu sekarang memanglah senang bla bla bla, tapi nanti kan kita nak buat soalan tu tak dapat tapi. Okay. So okay. Kita masuk bumi gemilang jap. Kan? Kita pergi dekat sini, koleksi. Koleksi soalan. Tu dah. Mana dia? Kita tajuk ketasamaan linear. Okay. Nak buat mana? MIP macam best. MIP biasanya soalan pasir. Let me see. Ada tak soalan-soalan ayat? Kita nak soalan ayat. Ni. Soalan ayat. Kita nak soalan ayat je. Okay. Sekejap. Let me download dulu. Let me see kalau ada lagi tak soalan ayat. Kita nak soalan ayat. Nak tahu sebab korang cakap nanti kan macam mana cikgu tak faham. How you know? Okay, let me see. Ni boleh. Ni baca boleh. Wait, tengok. Ni boleh. Boleh. Okay, kita ambil ni lah. Ni macam best. Okay. Alright, let me mana? Dah download kan? Sekejap, kita buka dekat Explorer. Mana ni Open with. Okay, Microsoft Edge. Okay, tu dia. Ni apa? Okay. Alright. Okay. Okay, ready? Okay. Nampak Nampak kan? Aduh. Nanti korang stress pula kan? Sekejap. Okay, tengok satu je soalan. Okay.
Dia kata sebuah kilang mengilang P. Mana pen aku? Pen. Mengilah P buah televisyen dan Q buah ketuhar setiap hari. Every day. Syarat pengilangan adalah bahawa hasil tambah televisyen dengan ketuhar melebihi 10,000. Okay. Ini sampai sini. So, okay. And then bilangan televisyen mesti sekurang-kurangnya sama dengan bilangan ketuhar. Okay. Antara berikut yang manakah kesamaan linear? Okay. Alright. So from daripada sini apa kita nak buat? Kita first thing first, kita kena tahu unknown kita apa? P dengan Q, betul? Unknown kita P dengan Q. Lepas tu dia kata hasil tambah television kita apa tadi? P. Ketuhar kita Q. Okay. So hasil tambah maksudnya P tambah Q. Betul? Okay. Lepas tu dia kata melebihi. Melebihi ni apa? What does melebihi means? Mana tadi? Ni. Apa maksud melebihi? Mana? Kanan. Melebihi, lebih ke kanan. Bukan, salah. Mana tadi? Ni. So melebihi kanan 10,000. Okay. Kanan. Atas lah kan? Ya, betul? Atas. Betul? So, lepas tu dia kata bilangan televisyen mesti sekurang-kurangnya sama dengan K. Sekurang-kurangnya mana tadi? Kurang K kiri. Okay. So, televisyen sekurang-kurangnya kiri lah. Betul lah. Kiri kan? Kanan lah. Kanan. Berapa? Dengan ketuhar Q. Betul. Mana satu? Mana jawapan dia? Tada. Kanan rasanya melebihi. Kanan melebihi. Betul? Pandai. See? Aduh, kena pala lagi. Kenapa tu? Awak kena faham. Chat laju. Ajarlah pula UPKK. Oh, saya ajar STEM je. STEM student. Ajar STEM je. Saya tak ajar subjek lain. Okay, what else? Ni? Macam ni. Okay, soalan ni macam menarik. Sekejap, kita kecilkan. Tengok soalan je dulu. Jangan tengok jawapan. Okay, dia kata, I think dia kata seorang wanita membeli X biji apple, Y biji oren. Oh, kenapa tu? Inactivity? Alamak, kejap. Maksudnya, saya ni tak cukup besar. Kejap. Kalau tak cukup besar, kita besarkan lagi. Okay. Alright. Tidur dulu cikgu. Selamat. Good night. Selamat malam Tinker. Okay. Dia kata seorang wanita beli X biji apple dan Y biji oren. Okay, that's one sentence. So X dengan ni X ni apa? X adalah apple. Y oren. Okay. Jumlah apple dan oren dibeli tidak melebihi 18 biji. Okay. Jumlah maksud tambah kan? Okay. Tidak melebihi. Pandai. 18. Tidak melebihi. Okay. Lepas tu antara yang berikut yang manakah merupakan kesamaan? Okay. Mana satu? Jawapan dia? Cikgu gariskan dengan bulat pakai pen ke? Pakai pen.
Yes, jawapan dia A. Tada. Senang kan? Itulah, korang kena tahu apa maksud ayat tu je sebenarnya. Okay, so itu soalan ni kan. Okay, korang mesti like, senang lah cikgu soalan je ni. Macam mana kalau soalan yang macam gini pula cikgu? Inilah yang lagi seronok. Bunyi macam apa lah cikgu ni. Boleh pula dia kata seronok Memang seronok point. Seronok sangat. Okay, kita just kena buat dia punya persamaan dulu. Okay. Alright. Baca soalan dulu. Dia kata apa? Kolej swasta menawarkan 2 kursus memasak. 2 kursus memasak. Jangka masa pendek dengan jangka masa panjang. Pendaftaran X adalah untuk kursus masa pendek. So, sini X. Ni adalah Y. Okey, peserta kursus masa panjang dan adalah berdasarkan kekangan di bawah. Okey. Satu dia kata, bilangan... jap. Aku baru perasan benda ni tak ni. Kejap. Baru betul. Baru nampak macam tengah tengok skrin. Okay. So dia kata bilangan maksimum. Kalau maksimum maksudnya bilangan maksimum peserta ialah 70. Maksimum peserta. So ini adalah betul. X tambah Y. X tambah Y kiri ke kanan? X tambah Y kiri ke kanan? Kiri. Sebab dia kata maksimum. Kalau minimum dia yang ke kiri ke kanan? Kiri lah. Kiri lah. Kan tadi dah kata kanan apa? Ayat dia kurang. Sekurang-kurangnya dengan minimum. So kalau opposite, kalau maksimum maksudnya dia kiri. Okay. Okay. Alright. Okay. So dia 70. Done. Okay, next pula. Bilangan peserta kursus masak jangka masa pendek. Jangka masa pendek apa tadi? X. Ialah sekurang-kurangnya 20 orang. Sekurang-kurangnya. Kurang dekat ayat belah kanan. Pak. So, X sekurang-kurangnya. Kalau sekurang-kurangnya, dia double line. 20. Nampak? Ke kanan. Pandai je semua orang. Okay, now. Bilangan peserta kursus masak jangka masa pendek ialah tidak melebihi. Okay. Ini X tidak melebihi 2 kali ganda 2 kali peserta masa jangka panjang. Betul? Okay, so maksudnya dia kata tidak melebihi. Tidak melebihi mana? Kiri kanan? Kiri ke kanan? Kiri. Pandainya semua orang. Pandainya dia. Tada. See? Bila korang dah dapat semua ni, korang boleh terus buat. Comel pada cik. Thank you. Senang kan? Ni kalau korang dapat ni semua ni, betul. Korang punya lorekan pun tak ada masalah. Memang tak ada masalah. Okay? Dan itu je yang kita mahukan sebenarnya. Kita nak benda tu ni. Alright. So kalau yang macam ni kan, ini maksudnya X sama dengan 20. Kalau ini maksudnya X sama dengan 2Y. Korang punya form, korang punya ni kan. Lepas tu ini korang punya X tambah Y sama dengan 70. So korang ada 3 persamaan. Korang ada 3 line kena buat. Okay? 3 line kena buat. Dan semua line adalah line yang solid. Sebab dia double line. Betul? Bila double line, so maksudnya dia solid. Okay? Dia solid line. Okay. Alamak, tak ada ketograph lah. We don't have ketograph kat sini. Don't have. Alah. Kalau ada boleh lah. Okay. Aduh. Buat-buat lawa Okay.
Okay. Alright, so tadi 20 20 lepas 70. So kita buat 10 by 10 lah. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Boleh tak? 70, 80. 10, 20, 40, 50, 60, 70, 80. Situ boleh tak? Tak ada suara? Sorry. Tengah berbisik. Tengah berbisik. Dengar. Kiri dia couple kan? Kiri. Kena buat graf ke ni? Ya, ni tengok. Dengan menggunakan skala 2 cm, 10 orang. Dia dah bagi dah. 10 orang. Kepada duduk paksi. So, sini pun 10 juga. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 cukup ke? Hopefully cukup kot. Boleh kot, 60. 60 ke kena 70? Wait, dia kata tambah ya tadi. Tambah 70. So, kena ada lagi situ. 70. Okay. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay. Akak cikgu ke ni? Akak cikgu ke? Cikgu. Cikgu batch 09 ke? Jadi fokus for SPM lah ni? Tak adalah. Cikgu batch 99. Kenapa ni? Kenapa wait my chat? Chat tak gerak ke? Oh, gerak. Graf bar ke graf garis? Graf garis sayang. What is going on? Ada orang chat tapi dia macam tak keluar. What is going on? I don't understand. Okay, anyway. Okay, so tadi dikata kita punya ni apa tadi? So kita tadi, okay, kita tulis ni X tambah Y bukan sama dengan, sorry. Tadi arah dia mana? Kiri kan? 70. Lepas tu kita ada X 20. Betul? Lepas tu apa lagi dia? Oh, kiri kan? Kiri 2Y. X kiri 2Y. Okay, tadi ada orang tanya. Macam mana nak jawab kan? Cikgu Mami. Lain macam lah. Lain macam lah dia ni. Okay dah. Dia nak mute dah. Oh lah, lagi laju. Okay, so what do we do? Sekejap saya masuk balik. Okay, go. Block je lah. Hi Dani. Wait, Dani, are you in busy? Tak ada. I thought you were in busy. Aren't you in Zumba? Dani? Hi Sen. Hello. Baru habis. Oh ya ke? Dia orang ada je kat dalam Discord tu. Kalau if you wanna ni. I'm deafen. So yeah, you can talk. Yeah, they will update to you. Yeah. Okay? Alright, so first thing first. Yang kita ambil paling senang first. Thank you so much for the help me. Okay, here. X ni maksudnya kalau bila dalam formula dalam persamaan it will be 2 bukan. It will be X sama dengan 20. Betul? So 20 will be here. Okay, 20 sini kan? X pada 20. So you have to do straight line. Anggaplah benda ni straight. Okay, so this one X sama dengan 20. Okay, Mat sayang. Okay. Alright, so sekarang ni, okay, korang akan macam macam mana nak jawab macam ni korang? How do we answer this? Mute je 1 hour. Tadi. Okay. Nanti pandai lah lari. Betul lah tu. Okay, so how do you do? Usually, kalau macam cikgu, I would just, kalau macam ni kan, I would just gantikan bila X sama dengan kosong, Y dapat berapa. So, bila X sama dengan kosong, X dapat, Y dapat 70. So, sini. Faham? So, you guys kind of like do your dot coordinate ke sini. Over here. Okay.
So, lepas tu, and then bila Y sama dengan kosong, X sama dengan 70. Betul tak? So, kalau nak ikutkan, dia will be like here. X tambah Y sama dengan 70, right? So, bila X sama dengan kosong, that will be Y sama dengan 70. So, bila Y sama dengan kosong, X sama dengan 70. You see it? So, bila you guys dah ni, and then bila apa? X sama dengan kosong. So, that will be here. So, daripada sini ke sini, you guys can just anggaplah straight. Tolonglah anggap straight. Okay? Dah. Settle. Betul? Okay. So, kita dah ada 2 line. Ini dah. Ini dah. Now, this one pula. So, what do you guys do? Again, same thing. Same thing. Sebenarnya, I would just like gantikan je. Literally, I would just actually gantikan je. Gantikan senang je. Memang senang. Tak ada siapa kata susah. Tak susah pun. Okay, so like contoh kan. Bila X sama dengan, okay, X sama dengan kata 10. Okay. So 10 sama dengan 2Y. Y would be sama dengan berapa? 5. Betul tak? So Y sama dengan 5. Bila X sama dengan 10, Y kat sini. Nampak? You guys see? Okay. Sebab sini kan, kalau kata 5 kan, separuh. Separuh, sini 5. Sini 10. So over here. Done. You guys see? Do you guys see? Dia macam main ganti-gantikan ni je. Kalau korang tak tahu macam nak cari ni, korang ada persamaan, just sub masuk je. So kalau kata X sama dengan what? 80. So bila X sama dengan 80, apa dia ni? 80 sama dengan 2Y. Y sama dengan 40. So Y sini 80, 40 di sini. So that would be here. See, you got 2 line. Panjang kan? Oh, la ilaha illallah. So kita buat colour lain. Purple. Okay. So korang buat ni je. Katalah straight. Tolonglah kata straight. Buat je straight. Okay. Alright. So you guys see it? So tadi korang punya, and then we go tengok balik. Kita punya ni tak faham mana cikgu. What do you mean? Okay, so korang apa kita buat? Kita tengok dia punya ni. Masa kat mana nak lorek, betul? Kat mana kita nak lorek? So tadi cikgu kata apa? Kanan atas, kan? Kanan atas. Five from someone. Thank you, Taisa. Lovey. Thank you so much someone for the 5 ringgit. Mati. Okay, kanan apa tadi? Kanan atas, kiri bawah. Okay, before kita sambung, nak cakap someone, thank you so much for the 5 ringgit. Semoga someone dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, memudahkan urusan, dapat jumpa jodoh yang baik. Amin. Semua sekarang ni amin sekarang. Amin sekarang. Amin. Okay. Okay. So kanan atas, kiri bawah. Ini apa? Kiri. So kalau kiri mana? Kiri apa? Kiri yang mana ni? Kat sini kan? Kalau kiri, bawah. Bawah lain tau. Bawah lain. Kiri. Okay, lepas tu ni kanan apa? Kanan dengan atas. So ke kanan. Okay, see? You guys see? Lepas tu ni kiri atas. Kiri mana? Kiri kan? Kiri. Betul kan? Kiri. Betul kan? Kiri. Oh, kiri. Kiri. Bawah. So, highlight dia. Full. Faham? Sekejap, padam. Hilang. Dah. Boleh lah tu. Jadi, kita akan lorek sebelah sini. Okay, kalau kata korang tak nampak kan. Here, let me show you guys. Aish. Okay. Okay, dia cakap macam ni. Tadi, yang ini apa?
Ini kan ke kiri kan. So maksudnya bawah. Here. Bawah. Betul. Yang kanan ke kanan. Okay. Yang ni ke kiri bawah. So you lorekkan yang related. Nampak? Faham? Boleh? Boleh ke? Senang je. Kanan, atas, kiri, bawah. Senang kan? Senang kan? Senang kan? Gatal. Senang kan? Belajar mat ke ni? Belajar mat. Okay? Dia macam tu je. Soalan macam tu je. You guys need to know. That's why I say, korang punya ni soalan panjang macam mana pun, in the end, korang have to go back to basic. Okay? Dia macam soalan panjang-panjang berjela-jela 10 markah macam mana pun, korang kena tahu basic. Kena tahu masa bila pakai bila. Masa bila pakai bila. Kalau dia kiri macam mana, kanan macam mana. Macam tu. Simple je sebenarnya benda ni. And benda ni ada juga dekat dalam MMAT. Tapi MMAT panggil dia lain lah. Tapi cikgu, bahagian 3 segi kat tengah tu bukan tak payah ke? Maksudnya? Tak, ini korang punya graph je. Like, graph tu memang macam tu je. Tak ada apa-apa pun. Sebab tak kena garis bawah. Tak adalah, sebab dia bukan yang intersect ni tau. Dia just related mana yang berkaitan. Faham tak? Sebab if kalau korang ignore yang ni, it still kena kat sebelah sini. It still kena kat sebelah sini. It still cover. By right. Kalau tak ada yang ini pun lah katanya. Faham? Boleh? Bukan lorek yang bawah tu juga. Tak adalah. You lorek everything. Okay? Boleh? Ya, memang lain. Kebiasaan dengan kebiasaan memang lain. And then biasanya soalan C ni dia akan cakap seramai 55 orang dia diri ni. Adakah personal system? 55 orang. So you have to tengok apa ni, memasak jangka masa panjang dekat Y. Sini Y. So tengoklah 55 tengok ada tak. Kalau tak satisfy, cakap tak satisfy. If it is satisfy, then it's satisfy. Okay? Boleh? Dan yang ini dia, sebab ini dia tak kena tau. Dia tak kena, so jawapannya tidak. Tidak, sebab dia berada luar kawasan Belorek. Faham? Internet okey tak cikgu? Okey je, kenapa? Lagging ke? Am I lagging? Hello? Siapa tu? Tak lagging? Tak ada fokus lah tengok cikgu lagging. Tak ada. Okay. Ingat ke lagging? I tak lagging. I think diorang kena refresh diorang punya ni je kot. Yeah, usually sebab macam tu je. Usually kena refresh je. Okay, jap. Tengok ada lagi tak? Ada lagi tak? Tak, macam tak ada. Tak ada soalan. Kejap. Kita cari soalan lain. Let me see. Tadi ada satu tu kita ambil. Let me see kalau ada lagi tak. Kalau ada soalan panjang. Kita nak soalan-soalan panjang. Soalan-soalan bahagian B. Sebab itu yang paling susah korang nak jawab kan? Betul tak? Hai. Abang. It didn't move. At all. Alah, tak ada. Dia ada ni je lah.
Jadi ni je. Okay, come on. Kita nak korang tahu macam nak jawab benda lah ni. Okay, kita nak tahu korang macam nak jawab benda lah ni. So, alright, baca. Terdapat X biji buah oren. Bukan ni dah ke tadi? Tak apa, baca. Lain. X biji buah oren. So, oren. X, oren. Alright, orange. Oren. Y, apple. Apple and orange. Okay. And then, apa? Bilangan maksimum buah kotak itu, dalam sebuah kotak adalah 120. So, bilangan maksimum ni apa? Kalau maksimum ni apa? That will be, apa? X tambah Y. Kan? Sebab dia kata bilangan maksimum dalam kotak. Dalam kotak ni dia kata ada dua-dua. So, kita tambah lah kan? So, kiri ke kanan? Kiri ke kanan? Maksimum. Kiri. Pandai. So pandai lah korang. Yay. Pandai. So, that will be 120. Okay? Okay. Then, ayat next. Bilangan buah oren. Oren kita apa? X. Okay. Bilangan buah oren adalah sekurang-kurangnya. Kurang mana? Kiri kanan? Ke kanan. Kanan. Allah buruk Oi, celawar sikit. Tak boleh ke? Ya. Oh, boleh. Ya, lantak kau lah. Apa? 3 kali bilangan buah apple. 3Y. Tada! Dah, macam tu je. Tak payah susah pergi. Cikgu toilet bukan? Cikgu bukan toilet. Macam belajar memandu lah pula rasa. Madam ni soalan form berapa? Form 4. 3 tempat sayang. Form 4. Yeah. Okay? Boleh? Oh my god. Okay? Saya tengah tempat adalah, adakah soalan ini kena skor dalam exam? Yes. Sebab soalan ni biasanya very bonus. Dia boleh dapat 10 markah. Soalan ni 10 markah. And all you have to do is you need to understand the ayat. Okay? Tukar ayat kepada ayat matematik. Alright? Ayat matematik. And then you have to buat graph. And you have to lorek. Simple. Sangat senang. Senang je. Tak susah pun. Saya pening. Kenapa pening? Kat mana yang pening? Apa yang pening? Dan ini kan, kalau ni korang kena nanti kalau dah habis dah instrument, nanti cikgu upload benda ni dekat dalam YouTube. Korang buka balik, korang tengok dekat bahagian ni, nota. Okay, korang tengok bahagian nota, korang buat nota korang. Okay, nanti lukislah korang. Buat semua sekala cheat code korang. Tadi cikgu kata apa? Kalau kanan, dia punya keyword dia apa tadi? Kurang. Sekurang-kurangnya. Lepas tu, ni, ni untuk double line. Kanan, double line. Okay, kalau untuk kiri apa? Opposite dia. Which is lebih. Selebih-lebihnya. Minimum jadi maksimum. Nampak? Macam tu. Okay. Lepas tu tadi untuk bahagian lorek. Buat lorek apa tadi? Kanan. Atas. Betul? Kiri. Bawah. Okay. Boleh? Nak ingat ni makan pakai tangan kanan. You know. Tangan baik kat belah kanan. Ingat Allah, Kiri buat benda jahat. Bad. Pun boleh. Like anything that can make you guys remember. Okay? Alright? Kena ingat ni je. So kanan, apa kalau kanan? Kurang. Sekurang-kurangnya. Minimum. Dan atas. Okay? Benda ni kena ingat. Okay? Kalau kat kiri, selebih-lebihnya. Tidak lebih, melebihi. Apa lagi? Kiri bawah, maksimum. Apa lagi? Bawah.
You guys just need to remember those keyword dalam benda ni, and then korang boleh go on actually. Tu je. Honestly. Memang tu je korang kena ingat. Okay? Boleh? Kanan makan, kiri cebok, boleh ke? Boleh lah tu. Sebab cebok kat bawah kan? Cebok. Boleh? Pun boleh. Tak ada masalah. Janji korang boleh ingat benda tu. Okay? Boleh? Pening dekat cari koordinat. Senang je. So kalau macam ni kan, korang just kena gantikan je. Macam bila X, kalau kata X 3Y sama dengan berapa? 10 macam tu. Dan korang just buat ni. Cikgu saya tengah makan. Oh lama, sorry. Ya ke? Sorry. So like katakan let X sama dengan 2 macam tu. So you gantikanlah 2 tambah 3Y sama dengan 10. Macam tu. So nanti 3Y sama dengan tolak. That will be 8. Alamak. Tak valid lah pula. Kejap. Dia macam tak lawa pula. X sama dengan berapa yang lawa? 3 tolak. Kalau tolak 1 lah. Okay. So kalau sini, kalau X sama dengan 1, dan 1 ni bawa sebelah. Bawa sebelah jadi tolak. So 3Y sama dengan 10 tolak 1. Okay. So nanti jadi 9. 3Y sama dengan 9, right? So Y sama dengan 9 bagi 3. That will be 3. So bila dah dapat tu, nanti korang letaklah koordinat. So macam bila X sama dengan 1, Y sama dengan 3 kan. 3. So korang ni titik sini dah. Macam tu je. Tada. Lepas tu buat lagi yang lain. Takkan satu je. Buatlah sini pula. Apa? Berapa 7. Kalau kata. So kalau kata X sama dengan 7. So 7 tambah 3Y sama dengan 10. So nanti tolak lah. 3Y sama dengan 3. Y sama dengan 1. So Y 1 kat sini. So that will be here. Nampak? Lepas tu korang panjangkan. Dah. Itulah line korang. Macam tu je. Korang bila dah ada persamaan, korang just gantikan ni. Lepas tu cari ni berapa. Dah macam tu je. Okay? Boleh? Apa ni? Apa yang berlaku ni? Okay. Boleh? Faham? Faham Okay? Tak susah kan? Bukan Yuichi, jangan macam tu. Jangan cakap begitu. Janganlah begitu. Cakaplah baik sikit. Aisyuh. Senang je kan? Senang kan? Tak susah pun. Senang je. Bab ni yang paling bonus lah sebenarnya. Like it's the easiest. So apa yang korang kena buat, okay, is korang kena banyakkan buat latihan, okay. Cikgu live masa bila je? Start dari pukul apa? Okay, untuk pengetahuan korang, cikgu hanya stream pada hari Selasa. Selasa untuk mat. Okay. Lepas tu Khamis untuk admat. Sabtu untuk sains. Pukul 8.30 malam lah. Okay. So kalau korang nak join, boleh join. Untuk minggu ni adalah tingkatan 4. Minggu depan kita buat tingkatan 5 pula. Next week. Kita buat asing-asing. Nak share kat member? Boleh. Share je. Sebab ini memang untuk nak bagi tolong dekat siapa yang tak dapat nak, macam tak dapat akses untuk pergi tuition je tu. Sebab benda ni senang je nak faham. And I really want you guys to actually do better. Gitu. Valor dia apa cikgu?
Dia ditanya Valo pula. Valo pagi. Esok pagi. Okay, untuk mana yang tak tahu, cikgu sebenarnya daripada gaming juga. I started from gaming also. Tapi kita nak tolong student untuk dapatkan A untuk SPM, untuk batch tahun ni. Batch berapa? Batch 09 kan? 09 kan? Kita nak korang dapatkan A for this time. Simple je. Tapi in the end, I can just teach you guys cara yang senang. Tapi korang kena usahakan sendiri jugalah. Kalau cikgu tolong tapi korang tak usaha, tak boleh juga. Okay? Boleh? Amin sebenarnya. Amin. And then kalau boleh, I think if you guys want, ni ramai ni, tak apalah nantilah. Ramai sangat lah kalau cakap sekarang, nanti bahaya. tak boleh kan. So macam tahun lepas, sebab cikgu baru start, mana yang dapat A untuk subjek yang cikgu ajar, dapat main game dengan cikgu. Tapi kalau tahun ni kita tengok dulu macam mana. Kita tengok dulu macam mana. Okay. All off. Tak payah layan. Biar je. Okay. Tak payah layan. It's okay. Okay. Boleh? Simple kan? Asal lah benda ni tak ada time aku SPM. Tak ada rezeki tu namanya sayang. Tak ada rezeki. Saya dah lepas jana ni. Tak apa. Boleh je. Dah habis sekolah tak dapat main. Tak apa. Saya dah ambil SPM. Tak apa. Pagi. Ahad ni MAT ke? Ahad ni MAT. Ya, Ahad ni MAT. Cikgu mengajar betul-betul ke? Yelah. Memanglah. Alah, batch dah lepas tak boleh dah Tak. Apa dia? Cikgu dah kahwin, ada suami dah. Awak cikgu ke? Yes, saya cikgu. I've been teaching lah. SPM sekali lagi lah, boleh? Tapi ambil sekali lagi kena straight A. Boleh? Mana yang ambil repeat tu straight A. Hi teacher, hi Taka. Hello. Macam mana pula yang dah lepas ni? Okay, mana yang dah lepas tu, usually kalau korang jumpa cikgu, kalau cikgu tengah main game, stream pagi-pagi. Pagi-pagi lah biasanya. Pagi-pagi ataupun hari selain 3 hari ni, cikgu stream dan main game, dan korang boleh join. Kita akan buat open lobby Valo ke, maybe ML, maybe I will ask my moderator untuk schedule for ML punya open lobby ke, I don't know yet. Tapi paling-paling pun akan main kat dalam Discord je lah kot. Tak main dekat stream kot. Cikgu single tak? Cikgu dah kahwin. Kahwit. Boleh kahwit tak? Cikgu dah lah Mac. Kepala kasih on. PUBG main tak? Tak. Cikgu tak main PUBG. Nak join lah, kena study Mac sebelum perform. Boleh. Asal Mac Form 4 lebih susah dari Form 5. Tak adalah. Suami cikgu single tak? Apa pula? Dah nama pun suami cikgu. Cikgu Airel ke cikgu? Cikgu Airel. Yeah. Okay. Dah, itu je actually untuk tajuk hari ni. Korang nak buat latihan lagi ke? Dah bersih. Apa yang korang boleh buat untuk ni? Let's do Discord. Kita main lorek-lorek jap. Tak nampak Sekejap Okay. Tu dia. Okay. Ayo. Okay. Yeah. Okay. Alright. Dia kata kat sini. Apa? Dia kata X tambah Y kiri 6. Y lebih kecil daripada 5X. Okay, ada Y sama dengan 1. Okay. So, kita ada 2 je garis. Yang ni tak ada garis. So, kita kena buat. Kat mana? Macam mana nak cari? How to cari? Y. Y ni sama dengan Y sama dengan 1. Y sama dengan 1 kat mana? Kat sini ke? Ini ke? Is it this one?
Kat 1Y. Kat mana? Salah? Bukan? Oh, bukan. Habis tu? Sini ke? Is it this one? Salah? Salah juga. Sini ke? Tapi tadi pun Y. Ni kat Y juga. Apa yang salah? Kenapa dia salah? Sebab apa? Sebab apa dia salah? Negatif. Pandai. Okay, so jawapan dia kat sini. Okay. So, Y sama dengan 1, that will be here. Garis apa? Putus-putus ke straight? Putus-putus ke straight? Putus-putus. Okay, so putus-putus. Allah. Boleh lah tu. Y sama dengan 1. Yeah. Okay, now. Apa kita punya ni? Kita kata kanan bawah. Kanan bawah bersalah. Kanan atas. Kiri bawah. Okay. Baru dia nak jawab JGT cikgu. Delay Benda ni delay Delay sikit So kanan atas, kiri bawah. Okay. Ini kiri ke kanan? Kanan. So kanan dia pergi mana? Tok line ni. Kanan atas. Okay, so atas. Ni atas. Betul. Atas. Okay. Yang ini? Untuk line ni. Uish. Thank you so much for the 25 roses, Mati. Kejap. Tak nampak. Sabar. Tak nampak. Kalau untuk line ni, Y sama dengan 5X. Y sama dengan 5X macam mana? Dia ke mana? Kiri ke kanan? Atas ke bawah? Ini ke kiri? Ke kiri. So, dia atas ke bawah? Dia kiri. Okay, ke kiri. So, dia atas ke bawah? Macam mana tahu? Dia bawah. Okay, so bawah here. Nampak? Bawah. Dia bawah line. Okay? Bawah line tau. Bawah line. Atas kat sini. So, dia bawah. Okay, last kali ni. Kiri. Kiri atas bawah. Untuk line ni last kali. Allah, tak nampak. Thank you so much for the 39 rose, Makcik. Bawah juga. Okay. Alright, lepas tu korang tengok mana yang intersect macam ni lah. You see? Tada. That will be like that. So kalau macam korang tak nampak kan, kalau kata ni kan, so korang boleh padam mana yang tak berkaitan, mana yang tak dia tak apa nama dia, tak bersilang. Mana yang tak bersilang tu boleh padam. Okay, lepas tu ni padam. Apa tu? Padam. Ya. Okay. Ya. Okay. So nanti tinggal lah yang kat tengah tu. Betul? So bila tengah kat tengah ni, korang lorek lah. Baru korang lorek. La. Tada. Macam tu. Mami give tu ke tepi sikit. I don't know how. I don't see it. Okay. Dan macam tu je. Senang kan? Tu je. Like I said, korang punya basic kena strong. Kalau basic korang tak strong, korang tak tahu macam mana jawab. Memang benda ni rasa susah. Memang dia akan rasa macam terpaling susah lah dalam dunia ni. Tapi tak pun. Dia tak susah pun. Tak susah pun. Boleh? Kan? Alright. Oh my god. I didn't catch up with chat. Model video berbaru ke Sensei? Model video berbaru. Cikgu, esok sekolah ke? Ya, esok sekolah. Wah, lusa saya exam mat. Oh, ya ke? Fair tingkatan berapa? Oh my god, wait. I want to check something. Wait. Astaghfirullahaladzim. Sorry. My bad. Sini tu flash.
Wow. 9K. Yay. Kita 9K guys. Woohoo. 9K. Oh my god. Ramainya. Ya Allah, ramainya. Takut. Yeay, 9K. Woo. Terima kasih korang siapa yang follow. Masya Allah. Mana ni biar ada lagi ni. Next time aja Kamiran pula cikgu. Oh, Kamiran dah lah sayang oi. Dah. Cikgu dah ni. Mana? Ni pengamiran dah. Tapi ni model lama cikgu lah. Cikgu pakai model lama. Pembezaan dah. Mana? Mana tu? Ni. Pembezaan. Nampak? Terima kasih ya. Tu pembezaan. Bulan lepas. Kita dah banyak dah tahu sebenarnya. Dah lepas dah banyak. Almost halfway. Habis dah. Okay. Korang mesti nak tahu jadual kan? Sekejap. Let me see jadual. Did I download? I haven't upload the video. Okay. So this is the jadual. Siapa nak screenshot boleh screenshot sekarang. So ni adalah jadual kita. Ada tarikh sekali. Tada. So kita ajar math, dengan science. Kalau korang tengok sebenarnya kita dah nak habis dah. We actually memang dah nak habis dah. Hari ni bab 6, minggu depan. InsyaAllah saya akan jadi video. Ada jadual ni kat Discord ke? Ada? Korang tengok je dekat schedule. Ada kat. Fizik ajar tak? Cikgu ajar je. Sebab nanti kat sains ni kan. Sains ni actually cikgu akan skip skip yang tajuk yang depan tu. So kita akan buat yang macam bab 5 ni tak silap cikgu kimia. So this will be like early on chapter adalah kimia. Nanti ada like nak cari Discord cikgu. Ada dekat ni link kat dalam bio. Nak ngurat cikgu boleh? Tak boleh. Cikgu dah kahwin. I'm married already. Cannot. Bini orang. Tolong jaga batas. Okay? Boleh. Can Senang kan? This is paid tuition or free? Free lah. Korang bayar ke? Korang ada bayar apa-apa ke? Tak ada. Free. Kenapa nak bayar? Korang nak bayar ke? Tak payahlah. Cikgu buat ni memang untuk free. Untuk bagi korang belajar. Tu je. Untuk tolong je. Bayar dengan tap-tap screen. Free of charge, yes. Kat sini macam ni, kalau korang nak, kalau mana yang dah kerja ke, nak berkongsi rezeki ke, kita ada academy funds, social bus pun ada, tapi siapa jumpalah. I won't tell you where. Kalau jumpa. But ikut keikhlasan hati ni, like in the end benda-benda ni yang mana korang findkan tu dia akan masukkan balik dekat dalam everything. Nanti Canva ke apa ke, I am like untuk pelajaran DLP tak ada ke? Oh, spesifik DLP nota akan ada. Oh, ni cari je Cikgu Rihi. I'm the only Cikgu Rihi yang wujud. Ni Cikgu Rihi. I'm the first one. See? It's still me. Everything is me. Nampak? Korang cari je Cikgu Rihi ataupun you guys cari Rihiwara. I'm the only Rihiwara lah. Everything is me. Okay? Doakan saya lulus untuk amin. InsyaAllah amin. Banyak buat latihan je. Cikgu buat kelas tuition bersemuka ke? Oh tak. Tak. Okay? Boleh. Boleh. Korang dah buka ke? Moderator dah buka ke? Wait. Oh, aku ingatkan dia dah buka dah.
Dia dah buka dah. Oh my god. My god. Okay. Okay, sebalik. Oh, I see. Teacher komen saya tak naik ke? Hi MS. Cik baik, cikgu doakan saya dapat masuk diploma sains komputer UPSI. Amin. All the best Zuru. PSPM boleh tak? Boleh je kalau nak. Ngantuk abai cikgu saya lena dulu. Okay, good night. Cikgu pun dah nak stream dah ni. Dah habis dah. Kita dah habis dah, settle lah. So you just have to find me kat Cikgu Rihi ataupun Rihi Wara. It's still both me. Okay? Dah habis? Ya lah, dah habis. Dah habis dah pun. Tajuk ni sekejap je. Nothing pun. Done. Habis dah. Itulah tu. Betul lah tu. Lagi 40 minit kan. Okay? Boleh? Alright, jomlah kita end stream. Cikgu pun nanti nak kena bukan mat seorang mat. Kat rumah cikgu ni ada. Okay. Thank you for sharing knowledge with us. Oh, welcome. It's my pleasure. Harapnya apa-apa yang cikgu ajar dapat bantu korang. Mana yang dapat tolong, alhamdulillah. Mana yang tak, yang buruk tu semua datang daripada saya. Yang baik tu semua datang daripada Allah. Okay. Oh, cikgu dah upgrade. Yes. Boleh have flick. Here. Okay. Baik cikgu, jumpa next class. Next class hari Khamis tau. Mat dulu macam paling susah. Sekarang form 4 macam paling senang gila kan. Thank you cikgu. You're welcome. Baru masuk kena tutup dah ke? Tak apa Mika. Tengok esok akan upload dekat dalam YouTube. Kita akan masuk dalam YouTube. Jangan risau. Nanti cari je. Okay. Khamis kelas apa? Admit. Kita kelas Admit tingkatan 4. Sebab dia susah sikit. Betul? Cikgu polisi komprehensif sudah ke? Dah. Cukai kan? Tu. Cukai insurans. Dah. Thank you cikgu doakan saya repeat Julai IAA. Amin. Cikgu ajar saya faham. Alhamdulillah. That's good. Okay. Jom. Kita end stream. Thank you so much korang, siapa yang tengok, siapa yang berkongsi rezeki hari ni. Terima kasih sangat-sangat. Banyak korang bagi hari ni, ya Allah. Terima kasih. Tadi pun ada social bus orang bagi kan RM5. Tak tahu macam mana dia jumpa, tapi dia jumpa. Alright. I'll see you guys bila hari Khamis pukul 8.30 malam insyaAllah. Okay. Kita belajar MAT ramai-ramai. Macam betul ke bab ni senang? Ada senang. Course law degree by the way. Law. Tapi best kelas cikgu rindu SPM. Of course, apa is. Stay with you dulu. Durian, time and thank you for you. Yeah. Thank you for sharing. Give my knee support. Yeah, thank you so much. Thank you Rihi. Walaupun tak masuk sepenuhnya tak apa. Tak apa. Mana yang dapat masuk je. Sebab nak kena lah. Takut juga sebenarnya tadi. But yeah. Alright. I'll see you guys. Tu lagi 2 hari ya. Okay, bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Thank you so much korang. Nak rap ke? Macam ramai je. Boleh lah. Okay, nak cakap terima kasih. Thank you so much. Kita thank you sekejap. Sekejap, sabar sikit. InsyaAllah. Isma, thank you so much for the heart me, Mat. Thank you so much for the heart me. Hakri, thank you so much for the cake. Kai, thank you so much for the heart me. Wang Li, thank you for the heart me. Thank you for the Go Popular. Vex, thank you so much for the rose. Ju, thank you for the heart me. Rekap, thank you so much for the heart me. I am okay. Thank you so much for the rose. Juza, thank you for the 5 rose. Zero, thank you so much for the You're Awesome. Zentomi, thank you so much for the heart me. Tinker, thank you so much for the heart me. Thank you so much also for the Go Popular Tinker. Senix, thank you so much for the 4-finger heart and friendship necklace. Dani, thank you so much for the heart me. Riel, thank you so much for the rose. And Farish, thank you so much for the rose. And you're awesome and I love you so much. Thank you. Wachi. And User, thank you so much for the rose. Thank you so much for the perfume also. Farish, thank you for another you're awesome. Wachi. Apa ni? Man, thank you so much for the rose. Dot, thank you so much for the rose. Bergila-gila Man, thank you so much for the rose. Dot, thank you so much for the rose. And another rose. Duans, thank you so much for the friendship necklace. 3 pula tu banyaknya. Idris, thank you so much for the rose. And apa ni? Tashal.
panggil Zumo lah. Zumo, thank you so much for the 14 roses. 25 roses and 39 roses. My god, banyaknya. Almat, thank you so much for the hype ni. Okay, dah habis. Tada! Sekejap je kan? Alright, thank you so much sekarang. Bila Nafis reveal, lambat lagi. Okay, bye. I'll see you guys korang hari Khamis. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam. Bye. Bye-bye. Happy birthday, Mat. Happy birthday to you. Makan ubi kayu. Mat bertambah tua dulu. Happy birthday to you. Bye. Bye. Aish, abang ni. Dia orang wish happy birthday, bang. Happy birthday. Tapi belum lagi. Bye. Nyau. Dah nak end. Bye. Thank you siapa yang wish happy birthday dekat Haze. Cakap happy birthday dulu. Astaghfirullahalazim. Ya. End. Okay, end. Bye.